Mesti hampa pelik kan kenapa aku buat video macam ni. Video ni sebab satu sebab aja, sebab aku dah malas. F8. Okay, aku dah malas ikut rules. Sebab aku dah try macam-macam. Aku ikut post ke bawah, edit yang hook yang lebih mengancam. Aku dah try banyak benda lah. Aku dah try banyak benda sampailah aku buntu. Sampailah aku dapat satu idea di mana aku kena buat video yang lebih autentik macam ni. Berkongsi pengalaman, ilmu, share lah apa-apa kan. Orang nak video yang lebih berfaedah aku rasa. So aku buatlah video macam ni. Kok yang bila mana aku share macam ni, satu hari aku duk bangang macam ni. Ada orang main tegur aku, "Bang, video abang ni ubah hidup saya." Benda tu lebih baik kan, macam kita menyumbang kepada masyarakat daripada sembang benda yang tak berfaedah. Buat video tak berfaedah, tu maksud aku. Buat video macam ni at least berguna lah juga kan. Dapat mengubah masyarakat. Kau okey tu. Kita nak maju ke depan kan. Ramai-ramai kita maju ke depan, syok. Hidup tanpa negatif. Layan je hidup ni. Tu lagi satu aku nak train aku punya overthinking. Aku nak post video ni, ada orang tengok ke? Video aku kena edit macam ni, ada orang tengok ke? Aku dah malas tengok dah. Aku dah malas. Aku post je. Mana kita tahu benda tu tak boleh kawal pun. View semua tak boleh kawal. Kita buat je kan. Benda tu tak boleh kawal. Kita redah sampai jadi. Redah je sampai jadi. No rules, ikut kita punya keunikan. Sebab manusia, setiap orang unik. Gunakan keunikan kita tu sebagai satu watak yang original. Kan lebih baik macam tu. Ini ada satu sharing di mana aku share ilmu ni sebab aku ada masuk satu course macam mana nak bina follower kan. So cara dia macam ni, kena buat video macam ni, tak kisahlah buat vlog ke tutorial ke kan, benda tu lebih baik lah. Okay, so dekat sini aku dah nak tutup video ni. Siapa berminat nak beli ebook aku dekat bawah ni tentang kesihatan mental dan kewangan, boleh tengok dekat bawah ni ataupun link di bio. So kalau tak ada apa-apa, kalau ada benda yang cerita yang menarik, boleh share dekat komen. Kalau tak ada apa-apa, okay, let's go.